Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. A few moments later. Wow, Patik menjunjung titah tuanku. 不讲马来文就不尊重马来文咩？马来文讲不好就不尊重吗 ？UEC ha, 96% pelajar percaya lulus PMSPM. Ini fakta, bukan auta. Orang Malaysia perlu fasih dalam bahasa kebangsaan. Kita perlu menerima hakikat bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan bahasa Melayu tidak boleh dicabar. Jadi, apa susahnya untuk kita menggunakan dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian?